Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Datu Mustafa Habibina Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwai abaihi akhwanihi minal anbiya wal mursalin salawatullah salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala kulli sahabati wal qarabati wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wa walidina ma'allimina jami'in ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat غفر الله لنا ولهم الشهداء. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi nar. Alhamdulillah, dipanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kita kesempatan menyambung kajian kita dalam kitab Mustika Hadis, ya, hadis yang ke-33, bahwa tajuk beriman kepada adanya malaikat. Ya, kebetulan malam ni bab berkenaan dengan fadilat berselawat, kelebihan berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Disebut di sini hadis yang ke-33. Yang lepas kita baca hadis ke-32 yang lepas, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Ya, rawahu Muslim wa Tirmizi wa Abi Dawud wa Nasa'i wa Imam Ahmad bin Majah, ya, Sunan Sitah. Jadi riwayatnya kuat, ya, hadis sahih lah, ya, tak sebutlah. Kalau tengok riwayat dia pun yang kemah-kemah. Maka Nabi sebut iaitu man shalla alayya wahidah, siapa-siapa yang berselawat ke atasku sekali, sallallahu alaihi bi asyran, maka Allah Ta'ala berselawat ke atas dia 10 kali. Pada riwayat yang lain, hadis yang ke-34, sebab dia sama lebih kurang, kita baca dulu. Kata an Anasin radhiyallahu anhu, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna aqrabakum minni yaumal qiyamah fi kulli mautinin aktsarukum alayya salatan fid dunya. Pada hadis yang lain, tapi kelebihan yang lain. Tadi kelebihan dia siapa sekali kita berselawat, maka Allah Ta'ala bagi rahmat kita kepada kita 10 kali. Manakala pada riwayat Anas bin Malik, kelebihan berselawat ini Nabi sebut dengan kata inna aqrabakum minni yaumal qiyamah, sesungguhnya yang paling hampir di kalangan kamu, ya, nisbah dengan aku besok di hari kiamat, ya, fi kulli mautinin, iaitu pada tiap-tiap tempat yang kamu duduk, nah, mautin lah, ya, tempat itu duduk, aktsarukum, yang paling banyak kepada kamu, alayya salatan fi dunia, mana dia yang orang paling banyak berselawat ke atas Nabi dalam dunia, ya. Sebab tu kalau kita nak bebas besok, nak duduk belah kanan Nabi boleh, belah kiri Nabi boleh, belah depan Nabi boleh, belah belakang Nabi boleh besok hari kiamat. Sebab kita tahu kiamat ni satu tempat yang mana kita tak boleh nak uruskan kaki kita, kita tak boleh nak uruskan tangan kita. Hari kiamat besok. Hari ni kita boleh nak duduk tiang tu boleh, tiang tu boleh, tiang tu boleh, tak masalah. Mungkin, ya, jemur duduk sini, duduk sana, jemur duduk boleh. Tapi hari kiamat besok tak boleh. Kan yang Quran sebut yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an. Manusia pada hari itu nak memiliki diri dia tak boleh. Nak menafas pun pada kata hari itu kena, izin Allah Ta'ala. Nak angkat kepala pun pada tu kena minta izin Allah Ta'ala. Nak duduk pun kena minta izin Allah Ta'ala. Allah tak bagi berdirilah. Bila nak tu penat lah.
Sebab tu hari kiamat ni yang lebih utama. Kan. Kita di dunia tak masalah tuan-tuan, kita boleh usaha kan. Sebab tu kita pun pelik bagi orang yang mana duduk di dunia serabut kepala. Sedangkan dunia ni kita boleh mencari, kita boleh berusaha, kita boleh berikhtiar, kita boleh berdoa. Di sana dah tak ada dah. Di sana tak ada, tak boleh buat apa dah. Kan, semua tak guna. La yanfa'u malun wala banun illa ma'atallah biqalbin salim. Semua tak guna dah. Sebab tu kenapalah kita nak serabut sangat duduk di dunia ni kan? Kan sebab yang lebih besar tu akhirat. Cuma bagaimana kita nak duduk di sana dalam keadaan kita ni bebas, dan kita ni boleh memiliki diri kita, nak duduk bersama Nabi, hampir dengan Nabi. Maka pada ketika itu Nabi kata, Nabi orang panggil sebagai dia bagi sanad direct terus. Tak perlu kita pergi cari sanad dah. Ini sanad direct dah. Apa dia Nabi kata? Iaitu aktsarukum alayya salatan fid dunya. Yang paling banyak di kalangan kamu ini selawat ke atas aku. Bila Nabi sebut begini, sahabat Nabi datang kepada Nabi, ya Rasulullah, banyak mana aku nak selawat? Adakah semua 24 jam umur aku nak selawat? Kan? Adakah setengah hari? Adakah suku hari? Nabi kata lagi banyak lagi bagus. Lagi banyak lagi bagus. Sebab tu ada kisah di dalam kitab, iaitu Mukasyafatul Qulub. Kisah seorang anak yang mana dia dapat direct pada Nabi sanad dia. Kisah ni diceritakan oleh Sufyanus Tsauri dalam karangannya, dan dinukilkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Mukasyafatul Qulub, ada buka dalam tu. Maka satu hari dia bawa ayah dia pergi haji. Ini musim haji lah tuan-tuan kan. Saya pun pelik agak, kadang kita pergi haji tu kadang balik rasa orang yang pergi haji tu dah dapat pergi tu, kadang pergi sana pun mengeluh lagi kan. Nak duduk tak boleh, tak dapat ni, tak dapat ni. Dia dapat pergi tu pun syukur dah tuan-tuan. Ramai lagi kawan kita yang tak dapat pergi kan. Kadang kita kan, kadang nak menyampur tak menyampur kan, tapi menyampur jugalah kan dalam grup tu kan. Alhamdulillah lah dapat pergi tu pun dah bersyukur. Masalah boleh kita duduk boleh duduk ni sini selesa tak selesa tu pandailah. Tapi lah terkadang yang memberi keluasan ni Allah Ta'ala tuan-tuan. Kan, ini yang beri keluasan Allah Ta'ala. Lagi kita banyak bersumur, lagi susah kita kan, lagi susah kita kan. Sebab tu kadang nak menyampuk dalam grup tu, malah nak menyampuk tapi rasa kata tak syok juga, bagi tahu juga kan. Tak apalah, wallah alam tuan-tuan. Sebab tu bila kata dinukilkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub bahawa seorang anak membawa ayahnya pergi, tuan-tuan dah dengar dah kisahnya, tapi kita ulanglah supaya nak katakan semangat kita berselawat. Jangan sejemu lah tuan-tuan. Jangan sejemu. Kadang yang kita letih kadang tuan-tuan, tak sama kadang semangat orang. Bila kata hari Jumaat, bila si khatib duk bacalah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tak ada semangat langsung. Sedangkan khatib suruh kamu selawat, tapi kenapa kamu tak nak selawat? Ustaz, takut batal pahala Jumaat. Siapa kata berselawat kata Nabi batal pahala? Siapa kata? Pada hadis yang Nabi sebut dalam riwayat Abi Hurairah lah, yang saya ingatlah, ada riwayat yang lain. Idza qulta li sahibika wal imamu yakhtub ansit faqad laghaut. Itu riwayat Abi Hurairah. Siapa-siapa yang berkata kepada sahabat kamu walhal wa lil hal, walhal wal imamu yakhtub wa walil hal, walhal imam tu sedang berkhutbah, faqad laghaut, semuanya habislah pahala dia. Kalau sembang bab lain, sembang bab dunia ni bukan kata kita khutbah dah masjid pun kalau sembang bab dunia habis dah pahala kita.
Ha? Sebab tu kalau kita tengok belah-belah orang yang faham, bila kata suruh selawat, dia suruh Allahumma salli ala Muhammad. Selawat. Maksudnya ajab kita tuan-tuan kan? Ajab, tapi tak apalah, selawat lah tuan-tuan. Selawat ni tidak membatalkan pahala. Dengar Nabi sebut, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad. Tak masalah. Tapi janganlah kuat Nabi dia khotib dah. Sekurang-kurang bunyi jugalah. Dia langsung tak bunyi, langsung kata semangat dengan Nabi ni. Kan? Tapi kita tak buat. Kisah bagaimana? Saya sambung kisah tadi. Nak katakan, budak ni tadi tu bila dapat sanad dia buat sungguh. Lalu bila kata sampai di Madinah, sampai di Madinah, ayahnya disakitkan. Dan bila ayahnya disakitkan, kemudian ayah dia pula diwafatkan. Meninggal. Dalam keadaan meninggal tu pula, saya pendek cerita dah panjang kisah dia tu. Bila mati, ayahnya dia digelap, hitam, gelap semua. Gelap. Lalu bila kata begitu, dia jadi sedihlah. Ayah dia ni diketahui orang yang soleh, orang yang baik, orang soleh, orang baik. Lalu bila dia mati, dia sedih dia menangis. Dia menangis tu sampai dia tertidur. Bila dia tertidur, lalu datanglah seorang lelaki yang mana dia pun melihat, kemudian lelaki ni tak dapur, dia pun ambil, dia doakan, terus dia sapu muka ayah dia. Ayah dia tidak, dia mati tadi tu. Dalam keadaan gelap, dia menangis. Lalu dia bertanya, kamu ni siapa? Tak jawab lagi. Cuma dia bertanya. Dia kata, ayah aku ni, aku nak tanyalah, ayah aku ni, aku tahu sewaktu hidup dia tu, dia ni orang baik. Tapi kenapa dimatikan dalam keadaan gelap gelita, seolah dibakar. Gelap. Lalu dia pun bertanya pada lelaki tadi itu sebelum dia tahu. Dia tanya, dia kata, ayah kamu ni semasa hidup dia ada melakukan satu benda yang fasik. Maka Allah Ta'ala azab dia. Tetapi dengan sebab dia ni banyak berselawat ke atas aku. Baru dia tahu yang tu Nabi. Dia banyak selawat kata aku, maka hari ni aku datang nak bagi syafaat pada dia. Maka dia pun, Nabi ni dia sapu jenazah tadi ni, dia jadi putih daripada awal lagi, berseri-seri. Berseri-seri. Lalu dia tanya, siapa kamu? Baru dia kata, aku ni adalah Nabi kau lah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi budak ni bila kata begitu, ayah dia ni sehidup dia banyak melakukan selawat kata Nabi. Dan Nabi tolong bagi syafaat pada dia supaya tidak diaibkan. Yalah, duduk di Mekah, tentu kalau mati di Mekah, di Madinah kan. Ramailah orang kadang kita takut aib di Mekah. Maka Nabi tutup aib dia tu sebab dia banyak selawat kata Nabi. Lalu bila kata begitu, dia pun kebumikan ayah dia pun semua, dia teruslah melakukan ibadah haji tadi tu. Sewaktu dia tawaf, dia tu bertawaf sebelah dengan Sufyan Tsauri. Sufyan Tsauri ni orang tak terkenal. Tetapi bagi orang yang mencintai ilmu, kenal lah. Yang biasa tak kenal lah, sebab dia tak suka nak menunjuk. Macam kita hari ni, kadang kita suka menunjukkan, buat live kita apa semua kan, masuk dalam YouTube, biar orang kenal, kau tak kenal kan tak popular. Kan? Dulu kadang ulama tak kenal, hatta si bawah orang tak kenal. Si bawah tak kenal dia. Kan. Orang biasa-biasa tak kenal. Lalu tak apalah. Bila kata dia pun bertawaf, Sufyan Tsauri dia bertawaf. Sebelah dia budak tadi tu. Budak tadi ni, setiap pusingan tawaf tu mesti ada bacaan-bacaan dia. Kan tuan-tuan dapat buku tabung ngaji tu kan? Adalah tawaf pertama baca apa gitu. Ataupun apabila tidak kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah tu lah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 7 kali pusing lah. 7 kali pusing. Dia 7 kali pusing tu banyak dah baca dia. Budak ni tadi, Sufyan Tsauri rasa pelik. Pelik sebab apa? Sebab setiap kali pusingan tawaf tu, dia baca selawat dia. Dia selawat dia. Lalu lepas habis semayang, lepas habis tawaf, maka dia duduklah. Dia semayang 2 rakaat sunat tawaf. Selepas tu Sufyan Tsauri duduk sebelah dia. Sufyan Tsauri duduk sebelah dia. Lalu dia tanya, nak tanyalah walad kan, kenapa aku duk tengok kau orang duk baca zikir-zikir yang maksurat. Maksurat ni mana zikir-zikir yang maksur daripada Nabi lah. Kan? Nabi bisa baca pertama, kedua, ketiga. Ni pun bagi kita lah. Bagi kadang orang yang tak asibin ni, tak asub sangat. Sebab zikir-zikir ni Nabi banyak.
Nabi bagi banyak. Kadang-kadang yang ni boleh baca, yang ni boleh baca. Bukan kata kita nak ikut kita, tak baca, tak ada. Yang Nabi bagi. Kita nak beramal ni boleh, nak beramal ni boleh, nak. Tapi kadang-kadang kita ni ambil kadang benda yang sunat tu kadang kita jadi perpecahan. Benda ni tak boleh, bid'ah. Sedangkan Nabi untuk bagi kita supaya kita mudah. Kalau yang ni payah, buat yang mudah. Kalau payah, buat yang mudah, kan? Kadang duk gagah baca lah sampai tengok. Kan? Duk gagah baca kat tawaf tu sampai kadang kita lupa nak melihat Kaabah. Sedangkan Kaabah ni tuan-tuan, sunat dia, apa ibadat pun kita kat sana, maka sunat kita melihat Kaabah. Semayang kita di sini untuk melihat tempat sujud. Semayang di sana kita tengok Kaabah. Tawaf di sana pun sunat kita tengok Kaabah. Bukan tengok buku, tuan-tuan. Bukan tengok buku, tengok buku. Tak apalah tuan-tuan, kan? Macam mana kan kadang ialah kita ni sepatutnya kalau kata kita jadi orang yang mengajar ba'ajim tawif apa semua, bagilah yang mudah. Baca boleh baca, boleh baca. Belum apa tak payahlah. Bagi yang mudah baca. Supaya dalam keadaan kita buat tu kita tak tertekan. Jadi budak ni tadi, dia pun tak mengapalah benda-benda hadis-hadis apa? Hadis-hadis berkenaan doa-doa, wirid-wirid yang ada ketika Nabi tawaf. Cuma dia selawat dia banyak. Lalu Sufyan tanya, dia kata, wahai budak dia tu, wahai walad dia, aku duk dengar kau duk tawaf ni tadi, duk baca selawat. Kau tahu tak setiap pusingan ni ada, setiap pusingan ni ada doa dia setiap daripada Nabi SAW, kan? Riwayat hadis ada dia punya doa-doa khusus dia. Dia kata aku tak tahu. Yang aku tahu, dia kata, yang aku tahu Nabi suruh aku selawat. Aku selawat lah, banyak selawat. Lalu Sufyan dia kata, duduk Sufyan saya. Sufyan kata, wahai walad, dia kata, buatlah apa yang telah disuruh pada kamu. Sejak hari itu budak tu berselawat. Maknanya dia dapat direct kepada Nabi SAW supaya banyakkan berselawat. Daripada segi fiqh, kita fikirkan, tak kenalah. Nabi buat setiap tawaf tu ada wirid-wirid yang tertentu. Ma yukhalifu sunnah yukrahulah, dimakruhkan. Menyalahi sunnah ni makruhlah. Makruh. Tetapi bagi budak ni tak. Nabi bagi direct pada dia. Sebab tu dia tak ada zikir lain. Zikir dia selawat saja sepanjang hidup dia. Samalah hadis ataupun yang kita bawa tu, yang seorang sahabat dia tanya, banyak mana aku nak selawat. Nabi kata, kalau kata boleh sepanjang waktu kau nak selawat, selawatlah, dia kata. Selawat ni tidak ada had. Tapi kadang kita tak apalah. Kalau kita suka baca ni, bacalah. Sebab banyak Nabi bagi pilihan. Cuma kita umur-umur begini ni banyakkan selawat adalah tuan-tuan. Kan? Awak amalan kita tak boleh nak menembus. Sedekah kita tak boleh nak menembus. Kan? Derma kita, wakaf kita tak boleh nak menembus. Nak menembus dengan amalan kita, dengan dosa-dosa kita, payah tuan-tuan. Kan? Payah. Banyakkan kita berselawat lah tuan-tuan. Mudah-mudahan Nabi dapat tolong kita besok. Bagi kita syafaat. Ini kelebihan. Pertama, kelebihan Allah Ta'ala bagi rahmat. Yang kedua, kelebihan kita hampir besok dengan Nabi. Kita hampir besok dengan Nabi. Yang ketiga, hadisnya 35 an Ibni Mas'udin an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sama dengan tadi tu, cuma matan dia berbeza. Dia kata, yang terutama manusia dengan aku yaumal qiyamah, ai fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat besok. Maknanya dia Nabi kenal kita. Nabi kenal, dan lebih aula lah Nabi orang yang sapu, Nabi bagi minum. Bagi orang yang banyak berselawat ke atas Nabi. Banyak berselawat ke atas kata Nabi. Okay, dia macam ni tuan-tuan. Lah kadang kita ada zikir-zikir yang tertentu bagi kita, kan? Kita ada zikir kita, zikir ni, tak apalah tuan-tuan. Tetapi lah, bila kata umur kita begini tuan-tuan, umur kita beginilah, kadang kita tak perlulah kita nak ambil fadilat. Fadilat yang mana pahala ni banyak, bukan kita kata tak boleh dah. Tetapi kesempatan umur yang ada kita ni tuan-tuan tak cukup. Kita tak cukup. Kan? Jadi yang terbaik tuan-tuan, banyakkan selawat. Banyakkan berselawat. Dan selawat ni pula tak ada disyorkan kepada nabi-nabi sebelum nabi kita. Hanya nabi kita saja yang minta untuk selawat kepada dia.
Nabi bukan minta kita selawat kat dia, tak selawat kat dia, tetap Nabi tu dia Sayyidul Anbiya. Cuma kelebihan daripada kita, kalau Nabi bagi dah berkenaan selawat, siapa nak lebih utama dia besok, nak aku ambil perhatian dia besok hari kiamat, selawat pada aku. Selawat pada aku. Siapa yang nak dekat dengan aku, selawat pada aku. Siapa yang nak Allah Ta'ala bagi dia rahmat banyak, selawat pada aku. Selawat pada aku. Sebab tu selawat ni tuan-tuan, kalau boleh kita banyakkan selawat. Selawat tu tapi selawat tuan-tuan. Banyakkan berselawat. Ya, banyak ada kelebihan. Hampir dengan Nabi dan utama dengan Nabi. Nabi kenal kita besok. Kita takut tuan-tuan Nabi tak kenal kita besok. Nabi tak kenal kita. Walaikumsalam tuan-tuan. Ya. Okey. Hadis yang ke-36, sebab dia berkenaan dengan kelebihan selawat, saya baca teruslah hadisnya. Kemudian kalau kita kupaskan satu persatu. An Amir ibni Rabi'ah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala. Apa sabda Nabi? Man shalla alayya salatan, siapa-siapa yang berselawat kataku sekali, lam tazalil malaikatu, sentiasalah lam bila masuk zala. Itu mengaji bab nahwu kan. Kalau zala yazulu wa akhawatuhu itulah saudara-saudara dia zala. Zala ni kalau masuk nafi dengan mana sentiasa istimrar, bukan mana tidak dah. Contoh dia sini, lam yazal, lam tazal malaikatu, bukan mana tidak turun malaikat dah. Kan lam masuk zala ni dengan mana sentiasa istimrar, maka sentiasalah malaikat tusalli alaihi ma salla alayya. Okey, selawat malaikat dengan mana istighfar. Okey, selawat Allah dengan mana rahmat, selawat kita dengan mana doa. Kita berselawat atas Nabi, kita doa. Bila kita selawat kata Nabi, selawat, malaikat akan sentiasa selawat kepada kita dengan istighfar. Maka hari ini kalau kita baca istighfar, belum tentu dapat selawat. Kita istighfar kan? Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim kan? Kelebihan selawat pula tu murah rezeki. Kita pula rezeki susah, banyak kita istighfar. Kan? Sebab kita nak fadilat rezeki murah. Tapi kalau orang cerdik, nisbah pulangan kita lah, nisbah pulangan orang panggil. Kalau kita berniaga kan, hari ini kita berniaga dengan Allah Ta'ala. Innallaha ashtara minal mu'minin kan, Allah Ta'ala membeli, maka kita sedang menjual. Kalau kita nak menjual, biarlah kita jual satu benda tu yang mana kita dapat kelebihan laba, untung tu lebih. Contoh kita istighfar, belum tentu dapat selawat lagi, belum dapat selawat lagi kan, kita dapat penyucian diri lah, dapat istighfar. Tetapi kalau kita dapat, kalau kita boleh berselawat, automatik dapat istighfar. Dan istighfar pula bukan daripada kita, istighfar daripada malaikat. Jadi dah tua-tua ni cari bonus-bonus macam tu lah tuan-tuan. Cari buat satu perkara yang bonus. Samalah. Umur kita ni kadang mungkin setiap waktu kita payah dia tak jumpa. Kadang sakit, sini kadang sempat, kadang semput, sini kadang lemah ni. Ada waktu-waktu kita. Tapi kalau boleh kita jagalah dua waktu. Satu waktu kita jaga isyak, satu waktu kita jaga subuh untuk kita berjemaah. Untuk kita berjemaah, gagah bilah, gagah. Sebab fadilat dia. Siapa yang solat isyak berjemaah seolah-olah ka'annama qiyamu nisful lail. Seolah-olah dia berkiam separuh malam. Kita nak bangun malam tak larat tuan-tuan. Bangun kecil tidur balik lah. Kan sejuk. Kulit dah epidemis kita ni dah nipis dah. Sejuk lah. Tidur lah. Kan habis tidak pegang batas bed. Allah sebab kali ni balik. Sebab nak tidur payah. Dah jaga nak tidur pula payah. Kan? Nak tidur pula kenalah wirid dah cepat tidur lah sebab setan nak bijak. Supaya tidur. Kan tak apalah. Kalau tak mampu juga kan usaha juga yang terpenting iaitu sembahyang subuh berjemaah. Sembahyang subuh berjemaah. Sebab sembahyang subuh berjemaah Nabi kata seolah-olah kita qiyamul lail sepanjang malam. Ya, dah tua-tua ni kan. Qiyamul lail tak? Qiyamul lail. Bila? Tu sembahyang subuh berjemaah dia tu. Sembahyang subuh berjemaah tu dia qiyamul lail. Ialah sebab kita kadang waktu kita tak tahu tuan-tuan. Tapi kalau kita boleh buat kita terbaik. Ya. Sebab tu selawat. Sebab tu kalau kita umur-umur kita begini, maka banyakkan kita berselawat.
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Walaupun tidak kepada ahli dia pun tak ada masalah. Allahumma salli ala Muhammad pun sudah. Dah memadai. Tapi kalau kata wa alihi pun tak masalah. Wa alihi itu sebenarnya tuan-tuan, kalau kita doakan wa alihi termasuk pada kita. Sebab alihi, ahli Nabi, keluarga Nabi, nisbah nasab Bani Hashim Bani Muttalib. Tetapi kalau nisbah doa, kita termasuk. Sebab tu kalau kita sebut wa ala alihi, termasuk kita. Bagi orang yang mengikuti Nabi, buat apa yang Nabi suruh, tinggal apa Nabi larang, maka kita ahli Nabi. Kita dapat doa. Kita dapat wa ala alihi. Kita lah ahli dia. Ya, kan kalau kata kita buat apa yang Nabi suruh, dan kita tinggal apa yang Nabi larang. Tapi kadang-kadang kita ni suka lawan Nabi, suka lawan Nabi, ya. Janganlah. Okey, sebab tu siapa yang berselawat ke atasku sekali, sentiasalah lam tazal malaikatu, sentiasalah malaikat tu tusalli alaihi, selawat ke atasnya, ma salla alayya, selama mana dia berselawat ke atas aku, selama mana dia berselawat ke atas aku. Lalu fal yukilla abdun min dalika aw liyukthir, maka dia kata sini fal yukilla abdun min dalika aw liyukthir, sama ada kita nak banyak pun boleh ataupun nak sedikit pun boleh, tak ada masalah. Bergantung pada kita. Bergantung pada kita. Kalau kita nak banyak, buat banyak. Nak sedikit pun tak ada masalah. Sedikit pun nak, malaikat akan istighfar pada kita. Banyak pun katakan istighfar pada kita. Sebab tu selawat ni penting tuan-tuan, kan? Selawat ni dia tak ada masa. Dan selawat ni dia tidak ada larangan. Kalau kata kita baca Quran, dia ada larangan. Ketika kita uzur tak boleh, kan? Contohnya kita berjunub, kan? Atau ketika haid, ketika nifas, atau ketika kat mana pula. Tapi selawat ni di mana pun boleh, kecuali tandas lah. Waktu bila pun boleh. Sama ada kita ada wuduk boleh, tak ada wuduk pun boleh. Ketika ketubah boleh, tak ketubah pun boleh, tak masalah. Selawat ni dia tidak ada sakatan. Tak ada satu masa tempat yang khusus, tak ada. Bila-bila boleh. Sebab tu banyakkan berselawat. Ya. Kalau ikut, ialah umur-umur kita begini disebut dalam hadis matan arba'in. Saya ambil sikit masa tuan. Sebab hari ni kita tengok kita lari daripada sunnah Nabi. Datang seorang badui, tak silap kalau buka hadis matan arba'in Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di 40, hadis yang ke-21 tak silap. Buka tengok, datang seorang badui pada Nabi, tanya dia itu berkenaan dengan Islam, mahaki fil Islam. Maka Nabi kata solat 5 waktu, semayang 5 waktu, fardu lah, al-mafruḍah, kemudian puasa bulan Ramadan. Ketiga, haramkan haramkan benda yang diharamkan dan halal benda yang dihalalkan. Apa yang Nabi haramkan, kita wajib haramkan. Apa yang Nabi halal, kita halalkan. Maka syurgalah tempat kamu. Boleh rujuk dalam hadis matan arba'in. Rupanya Islam tu mudah. Sebab tu Imam Nawawi letakkan hadis ni sebagai panduan kita, yang kita ni orang awam lah orang panggil. Mudah je. Nak kenal orang Islam tu, semayang, puasa, yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan. Sudah. Tak susah mana tuan-tuan. Al-halalul bayyinun, al-haramu bayyinun. Wa ma bainahuma umurun mustabihatun. Yang halal tu nyata, yang haram tu nyata. Bagi kita lah. Kalau ilmu kita yang tahu setakat halal benda ni, cukup beramal dengan ilmu kita. Kadang ada lebih lagi, tak apalah. Tapi sekadar kita orang awam, kalau kata babi tu haram, haram dah. Tak ada orang awam kata babi tu mungkin boleh halal kot besok. Tak ada. Haram tetap haram. Halal tetap halal. Arak tu haram ke halal? Tak adalah orang awam kata arak tu tengoklah, serta-serta tempat dia boleh kot, kan? Tak ada. Yang halal halal, yang haram haram. Begitu riba.
Riba ni kalau kata riba ni mungkin boleh kot kalau kata kita untuk masalah umum ni boleh kot dia kata. Dia tak boleh. Riba tetap haram, haram. Jadi mudahnya orang Islam ni, yang halal kita kata halal, yang haram kita kata haram. Tapi bila tengok hari ni kadang dah lah mungkinlah kita nak kata macam terkadang yang halal tu pun diharamkan, yang lebih beratnya yang haram tu dihalalkan. Yang halal tu diharamkan. Sebab tu orang yang menghalalkan benda yang diharamkan, orang yang mengharamkan benda yang dihalalkan, halal darah dia. Waliyazubillah, dengan kata mana? Kalau sengaja ingkana aliman aw amidan faqad kafara. Kan? Siapa-siapa yang buat dalam keadaan dia sengaja dan tidak dipaksa apa semua, dia tahu pula, maka hukum dia murtad. Waliyazubillah. Mudah Islam tu. Buat yang tu je. Dalam masalah untuk amalan, cukup untuk kita berselawat ya tuan-tuan. Bukan kita kata tak lain tu tak perlu, tasbih tak perlu, tahlil tak perlu, takbir tak perlu, tak. Ataupun zikir-zikir yang ada tak perlu, tak. Tetapi dengan kekuatan selawat ni tuan-tuan, boleh menampung semua yang ada. Ini kelebihan selawat. Datang kecintaan kepada Nabi, datang rindu kepada Nabi. Kan? Nilai perjuangan Nabi kita tahu. Tapi kadang kita selawat ni, kadang kita main-main, kadang-kadang tak semangat kita. Jangan tuan-tuan, ya. Sebab kalau kata kita dengan umur kita yang ada ni, perbanyakkanlah kita berselawat. InsyaAllah Allah akan bagi kita jalan. InsyaAllah Allah akan bagi kita hidayah. Akan bagi kelepasan. Selawat ya tuan-tuan. Ya, banyakkan berselawat. Ya, mudah-mudahan tuan-tuan, ya. Jadi itu hadis berkenaan dengan kelebihan-kelebihan berselawat. Dari satu lagi lah akhir, sama juga makna dia, cuma matanya berbeza, lebih kurang. An Abi Ka'ab, sikit lagi tuan-tuan ya. An Abi Ka'ab radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah inni aktsaru salatan. Sungguhnya aku ni banyak berselawat. Fakam aj'al laka min salati. Ini hadis yang kita sebut mula-mula tadi tu. Maka banyak manakah aku nak berselawat atas kamu, dia kata. Aku ni banyak berselawat dah, tapi banyak mana aku nak berselawat? Lalu Nabi kata masyita, ikut kamu. Ikut kamu. Banyak mana? Qultu ar-rubu', mana 1/4 umur aku, 1/4 masa aku 24 jam ni aku nak buat selawat dia saja. Kan, selawat saja. Dan zikir-zikir yang lain ada masa dia. Mungkin lepas maghrib, lepas isyak, lepas selawat, lepas subuh, lepas ada waktu-waktu. Mungkin lepas maghrib ada kan, ataupun lepas semayang kita baca ayat kursi, baca lepas semayang. Macam tasbih kan, baca selepas semayang. Jadi ada waktu-waktu dia. Ada waktu-waktu matahari naik, kan, baca dia. Jadi Nabi ni dia kata bila ar-rubu' 1/4, Nabi kata qala ma syi'ta wa in zatta wa in zitta fa huwa khairul lak. 1/4 dia kata. Tapi kalau kata kau nak tambah, lebih baik. 1/4 masa, maka kalau 24 jam maknanya 8 jam. Betul ya? 8 jam 6 jam, minta maaf. Kalau 24 jam, 6 jam tu selawat dia kerja dia. Nabi kata apa? Nabi kata ma syi'ta, barangnya apa kamu kendaki, barang bila masa, wa in zitta fa huwa khairul lak. Jadi kalau kamu tambah lebih baik. 6 jam ni tuan-tuan, berselawat 6 jam. Nabi kata kalau kau tambah lebih baik. Maknanya kita ambil dah 1 jam tambah, 7 jam selawat. Fakultu, bila kata begitu, fanisfu. Lalu aku tanya, kalau separuh, mana kalau 24 jam, 12 jam nak selawat. Bukan tidur tuan-tuan, 12 jam selawat. Qala ma syi'ta wa in zitta fa huwa khairul lak. Nabi tambah lagi. Nabi kata kalau kata kau nak boleh je, tetapi kalau kau tambah lebih baik. Maknanya kita ambillah 12 jam tambah 1 jam, 13 jam. 13 jam tuan-tuan. Okey, tolaklah kita tidur, kita ambil bagi 3. 8 jam kita kerja, 8 jam kita rehat untuk kita, 8 jam untuk kita tidur. Tidur 8 jam, mana lena teruslah. Jadi ada 8 jam. 8 jam untuk kita bekerja. Kita tak zikir lah, sibuk bekerja. 8 jam yang ada untuk kita tadi untuk berzikir. Kita ambil 8 jam, kalau setengah 8 jam, mana 4 jam kita berzikir. Nabi kata kalau tambah lebih baik. Kita ambillah 5 jam. 5 jam untuk kita berselawat kata Nabi. Nabi kata fahuwa khairul lak, kalau lebih lagi bagus.
Qultu fasulusaini, maka nak ambil 2/3. Dia bagi 3 masa bagi 3. Kalau kata kita ambil 8 jam tu, dia bagi 3 tadi, 3 jam contohnya lah. Ada apa? 8 jam, waktu rehat kita 8 jam tadi, kita bagi 3. Maknanya dia 2 jam setengah. 2 jam setengah nak berzikir saja. Contohnya begitulah. Kalau kita bagi 3, aku nak ambil 2/3, maknanya dia 2/3, iaitu kalau kata 9 jam, ambil 6 jam kita nak berzikir. Nabi kata apa? Faqala ma syi'ta, ikutlah kau. Wa in zitta fa huwa khairul lak. Kalau kamu tambah, lebih baik bagi kamu. Nabi kata, faqultu aj'alu laka salati kulliha. Maka dia kata sini, aku jadikan bagi engkau ya Rasulullah selawat aku ni sepanjang masa aku. Dipaham pada hadis ini, kalau kita tak zikir yang lain pun tuan-tuan, memadai dengan kita berselawat. Sebab Nabi kata, kalau engkau tambah lebih baik. Kita tak zikir tahlil, takbir, tahmid, tak ada. Kita selawat sepanjang masa tuan-tuan. Mudah kata, hadis ni menunjukkan bahawasanya tidak ada yang boleh meliputi kecuali selawat. Sebab tu selawat ni besar tuan-tuan. Sebab tu jangan kita pelik kalau kata ada orang besok dia pergi haji selawat, zikir lain pun tak ada. Tak masalah. Sebab dah memadai. Sebab tu anak kita apabila tidak, selawat kita aja. Kawan kita tak ada selawat. Apa kita nak selawat. Nak buat selawat. Nak masak selawat, nak makan selawat. Selawat lah tuan-tuan. Boleh tuan-tuan ya? Jadi nak katakan kelebihan selawat ni jauh daripada kelebihan yang lain. Ada setengah timbangan, 2 timbangan mizan. Ada setengah diampunkan dosa 2 tahun. Tetapi selawat ni tuan-tuan tak ada limit. Boleh tuan-tuan ya? Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian kita untuk permulaan lah. Cuti lah mudah, 2 bulan kita cuti. Dan sikit-sikit mudah-mudahan bersemangat kita untuk kita berselawat. Ya? Dan kita tahu kelebihan selawat cukup besar. Mudah-mudahan sedikit sebanyak nafat untuk diri saya kita beri tuan-tuan. Wallahu a'lamu. Wallahu a'lamu. Ada pertanyaan? Ada ya. Tetangga pada kata di antara malaikat juga ada yang ditugaskan menulis segala amal manusia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa huzal mursalin wal malaikatu qarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la tanfina wa la ma'ana wa la masyakiyan matrudan wa la mahruman. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Bismillahirrahmanirrahim.